Kalau korang nak hancurkan harga diri suami korang, korang cuma perlu buat 7 benda ni je. Yang nombor 7 ni kalau korang buat, confirm korang puas hati. Sampai malaikat pun laknat, Allah pun laknat. Dan selagi suami korang tak reda, korang sendiri tahu tempat korang kat mana. Memang cerah masa depan korang. Tapi sebelum tu macam biasa guys, korang tekan button follow tu. Korang like video ni, korang share video ni supaya lebih ramai lagi isteri-isteri tahu pasal benda ni. Dan dia boleh elakkan perkataan-perkataan dan 7 perkara ni yang boleh menghancurkan harga diri suami dia. Yang nombor 1, harga diri suami korang akan hancur bila mana dia cuba nak sihat korang, tapi korang melawan. Yang nombor 2, korang buka aib rumah tangga korang, korang buka aib suami korang dekat sosial media. Nombor 3, korang tak bersyukur dengan apa yang suami korang bagi, siap pelekeh lagi apa yang suami korang bagi. Yang nombor 4, korang tegur kesilapan suami korang depan anak-anak korang. Yang paling worst sekali, korang tegur kesilapan suami korang, korang tegur keburukan dia depan orang lain. Nombor 5 ni paling memalukan untuk seorang suami dan menghancurkan harga diri dia. Bila mana korang sebagai isteri, korang buka aib suami korang depan mak ayah korang. Yang nombor 6, korang membanding-bandingkan suami korang dengan suami orang lain. Mentang-mentang suami korang belum berada lagi, tengah menghenyak diri dia, tengah usaha, korang bandingkan suami korang dengan suami orang lain yang dah berada. Yang nombor 7 ni, korang cakap dekat suami korang yang korang menyesal kahwin dengan dia. Korang cakap ayat ni, confirm korang dah tahu dah tempat korang kat mana. Selagi suami korang tak reda dekat korang, korang tahu dah tempat korang kat mana. Ibarat macam pinggan jatuh, pecah,